Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Ismail. Hari ini saya akan membentangkan inovasi AI dalam PDBC yang saya hasilkan. Inovasi yang saya hasilkan ialah sebuah komik yang bertemakan sukan. Tajuk komik saya ialah Rancak Kemenangan, yang mengandungi topik berkaitan dengan analisis kesalahan bahasa penggunaan kata pemberi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan cara penghasilan inovasi ini. Perisian yang saya gunakan ialah ChatGPT, Canva dan AI Comic Generator iaitu Perchance. Langkah pertama ialah menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan skrip cerita. Contoh arahan yang diberikan kepada ChatGPT adalah seperti: tolong buatkan skrip komik 3 orang pelajar sedang bercakap tentang hari sukan. Kemudian, ChatGPT akan memberikan dialog, naratif dan arahan visual untuk setiap panel dalam komik tersebut. Setelah mendapat skrip cerita, saya menjana imej komik menggunakan AI Comic Generator iaitu Perchance. Saya memasukkan idea atau deskripsi pada setiap panel. Contohnya, seorang pelajar lelaki sedang berlari di trek perlumbaan. AI ini akan menghasilkan imej-imej ilustrasi mengikut deskripsi tersebut. Langkah ketiga ialah susun dan edit komik di Canva. Saya memilih template komik yang terdapat dalam Canva dan memuat naik semua imej dari AI Comic Generator. Letakkan imej dalam setiap panel mengikut urutan cerita dan tambah kotak dialog dan teks menggunakan skrip yang telah dihasilkan oleh ChatGPT. Seterusnya ialah cara penggunaan inovasi ini. Pada halaman pertama, ianya mengandungi pengenalan kepada penceritaan komik dan mengandungi kandungan utama iaitu objektif pembelajaran. Pada bahagian bawah halaman ini, terdapat arahan umum kepada pembaca untuk mengenal pasti berkaitan dengan topik. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah bacaan panel pada halaman 2 hingga halaman 10 iaitu berkaitan dengan komik interaktif. Pembaca perlu mengikut arah anak panah merah untuk mengetahui panel mana yang perlu dibaca terlebih dahulu. Urutan biasanya mengikut format berikut iaitu dari kiri ke kanan, atas ke bawah seperti buku biasa. Jika terdapat susunan luar biasa, contohnya bentuk zigzag atau U, pembaca perlu mengikut anak panah untuk membantu pembaca agar tidak keliru. Seterusnya ialah teks bertanda S. Teks bertanda S ialah naratif atau penjelasan latar belakang yang mesti dibaca terlebih dahulu. Ia memberikan konteks terhadap situasi atau dialog yang berlaku dalam setiap panel. Seterusnya, kaedah bacaan dialog. Teks bertanda nombor 1, 2, 3, 4 ialah dialog watak. Dibaca mengikut susunan nombor berdasarkan ketinggian kotak dialog dari atas ke bawah. Sekiranya terdapat 2 atau lebih kotak dialog pada arah yang sama, baca dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Kemudian, latihan pengukuhan dan skema pada halaman 11 dan 12. Pembaca perlu menulis jawapan pada kertas. Pembaca perlu membaca teks dan isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Setelah selesai membaca, pembaca boleh merujuk skema jawapan di halaman. Berikut ialah link pautan Aniflix bagi inovasi yang telah dihasilkan. Sekian, terima kasih.